Jadi syahadat Tuanku ni, Tuanku Tuan Besar dah karangkan sebagai rujukan bagi orang awam supaya mereka faham apakah maksud iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penerangannya sangatlah ringkas dan mudah. Dan kalau kita dah sebutkan pada kelas yang lepas, itulah tahap fardu ain yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap mukallaf. Kalau orang tanya belajar akidah ni tara mana, kalau siapa yang dah faham syahadat Tuanku ni dah melepaskan untuk akidahnya daripada fardu ain, dah melepaskan untuk dia daripada fardu ain. Cuma kita dah bincang pada kelas yang lepas, pada kuliah duha yang hari Selasa, kita kata bahawasanya belajar sifat 20 tu asalnya tidak wajib, cumanya ia menjadi kesempurnaan dan dikhawatiri kalau kita tak lepas lagi akidah fardu ain. Cuma yang ini untuk melepaskan sekurang-kurang, sepaling-paling kurang beriman kepada Allah secara ijmali, secara menyeluruh, dan itulah asas akidah yang paling kuat. InsyaAllah kita baca dahulu, dan sebelum tu kita sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada musannif ini, iaitu Tuanku Tuan Besar, ayah kepada Tuanku Paloh, juga kepada anaknya Tuanku Paloh dan seluruh keluarganya, dengan harapan moga-moga Allah meninggikan darjat mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan asbab untuk kita dapat kenal akan diri kita sendiri, boleh kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahil Fatihah. Kenapa para ulama kita bila nak mula kitab mereka akan sedekahkan Fatihah dulu sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka? Kerana dengan penulisan mereka lah kita dapat manfaat pada hari ini, dan dengan peninggalan mereka lah kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sebenarnya kalau kita tak sedekah Fatihah pun mereka dapat pahala dah, tapi dengan kita sedekah Fatihah ni beradabnya kita kepada mereka atas sebab terima kasih kita kepada mereka di atas kurniaan ilmu yang mereka tinggalkan ini, insya-Allah. Jadi kita baca dahulu dua-dua syahadah ini insya-Allah sebagai pengenalan kepada syahadat Tuanku. Kalau kita nak tahu, di Terengganu dulu ni syahadat Tuanku ni dibaca di sekolah-sekolah, dibaca di sekolah-sekolah setiap pagi. Macam kita hari ni orang baca Negaraku, dulu syahadat Tuanku dibaca menjadi silibus sekolah dulu, sekolah agama lah. Tetapi bila dah berlalu zaman demi zaman, orang dah mula tinggalkan dan orang dah mula tak tahu dah tentang syahadat Tuanku ni. Tapi kalau dulu orang tua kita, peringkat mak ayah kita ataupun peringkat umur yang 70 tahun 80 tahun hari ni, mereka akan tahu tentang syahadat Tuanku ni, dan mereka hafal mulut benda ni. Mereka hafal, memang menjadi hafalan amalan mereka sebelum tidur dan selepas bangun tidur mereka akan baca. Dan sangat mujarab siapa yang mengamalkan membaca syahadat Tuanku ini sebelum tidur ataupun selepas bangun tidur, ataupun kedua-duanya, ataupun membacalah waktu lain, menjadi amalan rutin harian dia. Yang saya tengok sendiri ni, yang pertama mereka dipanjangkan umur, yang kedua mereka tak nyanyok. Yang pertama panjang umur, yang kedua tak nyanyok. Allah beri kurniaan mujarab. Siapa yang nak dapatkan dua benda ni boleh amalkan daripada sekarang. Dah hafalan sikit-sikit, membaca pun tak apa, baca berketah pun tak apa. Yang penting kita ada rutin harian kita untuk memperbaharui syahadah kita, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi suruh kita sentiasa perbaharui syahadah ni. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, perbaharuilah iman kamu. Kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana nak baru iman ni? Adakah iman boleh diperbaharui? Boleh diperbaharui, sebab iman kita ni dinaik turun. Dia naik dengan taat, dia turun dengan maksiat. Maka bila mana iman berturun, iman berkurang, kita kena tambah balik, kena baru semula. Macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Maka dalam ni ada la ilaha illallah. Bahkan ada makna la ilaha illallah, bukan sahaja zikir, bahkan ada maknanya. Apakah makna di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Taib syahadat Tuanku kita baca sebab ulang tu jadi panjang sikit lah. Kalau baca satu kali je dia sekejap je. Jadi itu adalah terjemahan bagi dua kalimah syahadah. Apakah yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Rukun pertama dalam rukun Islam dengan maksud apa? Tidak akan masuk seseorang itu dalam kalangan orang beriman, dalam kalangan orang Islam, melainkan setelah dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan yang mengucapkan dua kalimah syahadah belum sempurna lagi imannya, sehinggalah dia memahami apakah maksud di sebalik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan beza di antara orang yang faham terjemahannya dengan faham maknanya.
kita kemungkinan faham terjemahannya. Asyhadu alla, saya bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah dengan melainkan Allah. Itu terjemahannya, belum lagi maknanya. Yang faham terjemahan, yang tahu terjemahan, dah lulus dah jadi orang beriman, tapi belum sempurna iman dia. Sebab kita nak memahami maknanya. Jadi dengan memahami makna itulah akan mengesahkan rukun iman kita. Jadi dua kalimah syahadah ni rukun Islam. Duduk dekat rukun Islam kan, pertama mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu semayang, zakat, puasa, haji, ni semua 5 ni perbuatan anggota sebenarnya. Perbuatan anggota. Mengucap dua kalimah syahadah di bibir, semayang di anggota dan juga pada bacaan kita, zakat pada mengeluarkan zakat, puasa pada badan juga, haji juga pada badan. Jadi rukun Islam ni sebenarnya adalah perbuatan anggota kita. Perbuatan anggota kita tidak akan sempurna melainkan setelah betul hati kita, iaitulah rukun iman. Dengan rukun iman lah akan mengesahkan dua kalimah syahadah. Tetapi kalau orang tu sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tak belajar lagi rukun iman, tak belajar lagi apa maksud beriman kepada Allah, dia beriman tapi tak belajar lagi, adakah sah iman dia? Ikut pendapat muktamad, selagi mana dia dah mengucap dua kalimah syahadah, kita kira dia Islam. Walaupun tak faham lagi, walaupun tak belajar lagi syahadat aku ni, dah dikira orang beriman. Dengan maksud kata, kalaulah dia meninggal dunia, dia ni mati Islam, dia ni mati beriman, dah diharapkan dia ini masuk syurga, dan dia ditanamkan di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Dah mengucap dah dua kalimah syahadah. Okey? Sebab apa kita kena faham makna dan juga i'tiqad semua benda ni? Sebab ada orang mengucap tapi mereka tak i'tiqad. Ada orang sekadar mengucap, contohnya orang kafir saja mengucap, adakah dia masuk Islam? Belum lagi. Dia kena faham dulu. Sebab itulah kita kata perlunya dan wajibnya kita memahami dahulu apakah maksud di sebalik dua kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.